Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my channel, Princess Safa. So today, hari ni Linda check before this sebab kita dapat sambutan untuk video sebelum ni, iaitu dia mantau kita before this. So hari ni, sebab before this kita dah buat pasal appetizer, hari ni Lina nak buat tentang dessert pula. So tapi still inspired by KA. Yeah boy. So kalau korang dah nampak dekat thumbnail tu kan apa, tapi Lina cakap tonton video ni sampai habis. So korang dapat tahu apa yang Lina buat sebenarnya. Lina akan tunjuk apa bahan-bahan yang diperlukan sebab dia sangat simple. And yang penting menggunakan fryer. Jom kita start sekarang. Okay korang, so inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlukan this one sebab kita nak dalam fryer nanti. And kita perlukan marshmallow. Marshmallow ni better kita ambil yang vanilla sahaja. Sebab tadi Lina pergi susah nak cari kan. Kalau korang nak cari, korang boleh cari kat DIY. Situ banyak. And then coklat ni pula kita letak Cadbury's. Korang boleh letak je apa-apa korang punya jenis coklat yang korang nak buat. Tapi Lina nak buat ikut suka hati Lina lah guna Cadbury, okay? So jom kita start. Kita punya paling penting sebab kita nak buat s'more. So we need this one. Lina guna biskut Hapseng. Atau kalau boleh je beli biskut Mary. Tapi kita nak try. Katanya biskut Hapseng sedap. So kita try. Okay, first thing first, bahan utama kita letakkan marshmallow dekat dalam aluminium foil tu. Sebab memandangkan kita punya bekas tu besar, kita masukkan semua sekali supaya dia senang sebab untuk dikembang nanti. Pastikan kita susun-susun sikit supaya dia tak mampat sangat. Dan kita masukkan ke dalam air fryer. Okey, jangan lupa letakkan suhu dalam 200 degree Celsius dan dalam jangka masa 3 minit sahaja. 3 minit korang supaya jangan lebih, takut dia hangus. Okey, dah selesai pun 3 minit tu. So, what you have to do next is, yang ni Lina dah buka tau, daripada kita letakkan coklat dekat dalam tu. Susun, kasih dia cantik sikit. Nampak korang dapat rasa tadi Lina letak-letak tu semua dah lembut je dekat marshmallow. Dia terletak. Cuma ada ruang-ruang sikit lah korang nampak dekat, sebab kita punya bekas tu terlalu besar. Jadi Lina letak coklat Cadbury tau, ikut kesesuaian korang, apa yang korang nak letak, barrels ke ataupun apa-apa, tapi Lina suka letak Cadbury. And then kita masuk lagi dalam air fryer. Suhu dalam 140 dalam masa 1 minit sahaja. Dah siap. Inilah hasilnya korang. Kita punya s'more, our dessert. Nampak? Jangan lama-lama tau. Kalau tak nanti dia akan cair. So ini just letak dalam 1 minit sahaja. And then kita boleh makan dengan biskut Hapseng. So korang jom kita try. So Lina berpindah ke bilik sebab terlalu bising orang kat luar. So kita nak try. So kita jom kita try. Lina try korang nampak ni. Wah, agak susah.
Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nampak? Dia bila kita ni, kalau macam tak nampak cair tau. Bila kita dah tu, cair dia sangat sedap. Senang. Dia gula. Allah. Beli marshmallow. Pak. Sedapnya. Ni korang boleh buat as a snack waktu malam. Kalau korang lapar ke teringin nak makan benda-benda manis, sangat simple. Pasti kalau korang ada fryer kat rumah, just guna marshmallow, coklat, tak kisah coklat apa yang korang nak. And then sebenarnya Lina punya, baru pasal Lina dah beli yang macam ni, rupanya Lina punya fryer tu boleh buat lagi kecil. So sebab tu korang nampak marshmallow Lina jadi macam dia tak cukup satu bekas, dia jadi macam banyak lubang-lubang. So lepas ni kalau Lina nak buat lagi, just beli, make sure kecil, tak ada kisah kecil daripada ni lah, sebab ni besar. Beli kecil, and then kita beli macam ni besar, okey. Tapi marshmallow sini dia buat satu paket, tak sangka pula memang tak penuh. So lain kali, next time Lina akan beli yang kecil sikit daripada saiz ni, and then Lina, so yang satu paket tu cukup untuk dalam bekas yang kecil tu. Tapi kalau nak guna yang besar ni, kena marshmallow kena 2 paket. Macam tu. Tapi korang serius sedap. Kau pernah makan semua tak? Semua kan? Tak tahu apa dia punya apa orang kata, dia punya pronunciation, tapi serius sedap. Kali kedua, inspired by KA, Carol Amin, I berjaya kali kedua, assignment yang kedua guys. Walaupun sebenarnya kat TikTok tu dah lama dah assignment tu, tapi I akan still buat sebab dia sangat simple bahan-bahannya. So tak payah nak kita fikir. Kita beli biskut Hapseng je korang, beli biskut Hapseng, marshmallow, and then orang kata tak kisah coklat apa yang korang nak, korang beli yang coklat Cadbury, and then yang penting korang ada fryer. Sangat senang, sangat simple, and then dia ambil masa just 4 minit saja guys, sebab korang nak marshmallow just 3 minit, and then coklat ni just letak dalam 1 minit. So satu 4 minit je korang boleh makan late night snack. Sedap. S'more korang, kalau korang nak tahu s'more tu apa, korang kena search kat internet s'more tu apa. Biasa orang buat kat unggun-unggun api. So semoga korang terhibur, ataupun semoga korang tengok konten ni sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like and subscribe, and turn on notification untuk dapatkan update seterusnya. Jadi kalau korang ada idea nak Lina buatlah masak ni pula, so why not guys? Okay, itu saja. Bye semua. Assalamualaikum. Have a good day. Bye bye. A few moments later. Thank you.